Rangka kapal gergasi 70 meter yang mereka jumpa di Melaka berusia 1000 tahun tu dibuat daripada merbau. Pokok merbau, Insia palembanica, hanya ada di Asia Tenggara. Pokok merbau bukan pokok import macam getah dan kelapa sawit. Pokok getah dibawa masuk oleh British dari Brazil pada tahun 1877. Pokok kelapa sawit pula dibawa masuk oleh Belanda dari Nigeria pada tahun 1910. Merbau adalah pokok asli tanah ini. Ia hanya boleh tumbuh di hutan hujan tropika Malaysia, Indonesia sampai Papua. Tegap, sekuat besi, tak reput, kalis anai-anai. Bila kena air laut dia tak kembang, bila kena panas terik dia tak merekah. Rumah-rumah Melayu lama, bangunan istana di Kelantan, Negeri Sembilan, Terengganu banyak menggunakan kayu merbau dan kayu cengal. Sebab tu walau kapal tu dah berusia 1000 tahun, rangkanya masih utuh. Tapi itu kisah dulu. Sekarang, I say man. Menurut kajian Greenpeace bertajuk Merbau Last Stand dan EIA The Last Frontier, merbau adalah antara kayu yang paling banyak disedut di dunia. Kebanyakannya disedut dari Papua, tapi Malaysia pun ada, Indonesia pun ada. Semua menuju ke China untuk dijadikan lantai kayu mewah. Sehingga China menjadi pengeluar lantai merbau terbesar di dunia. Tak ada hujan, tak ada ribut. China merbau nombor 1. Dulu merbau bina tamadun, sekarang merbau bina showroom di China. 23 Ogos 2019, merbau akhirnya diisytiharkan sebagai pokok kebangsaan Malaysia oleh Tun Dr. Mahathir.